Senyap, sunyi. Di sudut kelas ni seorang pelajar duduk bersendirian. Iqbal namanya. Sejak hari pertama di sekolah baru, dia tak pernah bergaul dengan sesiapa. Tak pernah senyum, tak pernah bercakap, tapi ada sesuatu yang pelik. Setiap kali berlaku kejadian misteri di sekolah, Iqbal pasti ada berdekatan. Buku-buku yang hilang secara tiba-tiba. Pelajar yang pengsan tanpa sebab. Bunyi-bunyi aneh pada waktu malam. Sehingga suatu hari, cikgu disiplin menemui sebuah buku nota dalam laci mejanya. Di dalamnya lukisan wajah pelajar-pelajar sekolah. Setiap lukisan ditanda dengan tarikh yang sama dengan setiap kejadian pelik yang berlaku. Siasatan polis mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. Iqbal pernah mengalami trauma di sekolah lamanya. Dia memerlukan bantuan, sokongan dan pemahaman. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk peka dengan tanda-tanda kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Jika anda atau seseorang yang anda kenali memerlukan bantuan, jangan teragak-agak untuk berbincang dengan kaunselor atau pakar kesihatan mental. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan kongsi video ini untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental dalam komuniti kita.